Penerima STR, ibu bapa dan student IPT, ini 5 highlight inisiatif untuk minggu ni yang korang kena tahu. Yang pertama, STR Fasa 1 akan mula dikreditkan 20 Januari 2026. Semua penerima STR kategori isi rumah dan warga emas yang layak akan dapat sehingga RM500 ikut kategori. Bujang yang layak dapat STR pula akan dapat sara RM50 setiap bulan dikreditkan dalam IC. Yang kedua, dah boleh buat rayuan dan kemaskini STR sehingga 13 Februari 2026. Ini terbuka untuk pemohon yang tak lulus atau kena update maklumat pendapatan, status perkahwinan dan tanggungan. Boleh update secara online di web rasmi STR di bantuantunai.hasil.gov.my atau pergi ke pejabat LHDN kalau nak kemaskini lebih cepat. Ketiga, mohon fly siswa 2026 sehingga 30 November 2026. Ini voucher digital RM400 untuk cover kos tiket flight bagi student IPT. Boleh tengok cara semak kelayakan dan syarat permohonan dekat video part 88 dalam playlist pendidikan kami. Keempat, BAP RM150 dah start diagihkan 11 Januari 2026. Parents kat luar sana dah habis guna atau belum dapat lagi? Yang kelima, permohonan penajaan program ijazah dalam negara iaitu PIDN-JPA dah buka sampai 19 April 2026. Untuk adik-adik yang nak sambung degree dekat institusi tempatan dalam bidang sains, seni bina, veterina, sains sosial atau sastra, serta engineering dan teknikal atau teknologi, boleh mohon dekat web rasmi JPA di silaf2.jpa.gov.my. Korang nak update inisiatif apa lagi minggu depan? Boleh komen dekat bawah, okey? Follow Instagram.my untuk info terkini inisiatif macam ni setiap minggu.